Pertama, video rasuah. Saya dah jelaskan di Parlimen. Saya sendiri nonton dan saya sendiri anggap video itu hujahnya kuat untuk disiasat. Tapi yang siasat itu SPRM. Dan menurut keterangan SPRM, setelah dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara, setakat ini, dia ini kes jenayah. Dia tak ada time limitation. Pasal mas kena sabar. Sebab setakat ini 3 yang didakwa. Tidak dilepaskan semua yang lain. Mengapa didakwa 3? Kerana bagi dia compelling case, alasan dan bukti yang kukuh. Yang lain dia masih sekarang ni masih ada keluar di video di keterangan media 1, 2. Itu tidak pernah ditutup. Jadi pada hemat saya tidak mau mengarahkan mesti dakwa berdasarkan video. Saya tak boleh. Ini yang kadang-kadang diputar balik kenyataan saya di Sabah. Dia kata Anwar menggunakan alasan ini. Padahal bagi dia alasan kukuh. Saya nak terangkan tentang sini betul. Bagi saya nampak alasan itu munasabah. Tetapi harus disiasat. Itu saja. Jadi proses itu kita kena ikuti masa. Baik. Apakah kerana orang-orang ini kononnya orang kerana parti yang bersama? Yang 2 didakwa itu dari parti yang bersama dalam kerajaan. 2 yang didakwa itu orang parti kerajaan perpaduan. Jadi bukan kita melindungi. Tapi apa yang harus Perdana Menteri lakukan? Beri arahan yang kukuh. Jangan kecualikan sesiapa. Tapi bukti yang kuat. Itu yang pertama. Apakah yang lain akan didakwa kemudian? Itu saya tidak tahu. Yang pokoknya belum dipadam. Belum ditutup kes mereka. Daripada maklumat yang sampai pada saya, belum. Ya.